Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Malam ni tajuk kita perjalanan ke syurga. Syurga ni salah satu daripada dua destinasi terakhir yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Nombor 3 tak ada. Ada 2 sahaja. Yang pertama namanya syurga, yang kedua namanya neraka. Orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Senang aja sifir dia. Orang baik masuk syurga, baik ikut siapa? Baik mengikut ukuran siapa? Jawapan dia, baik mengikut Islam. Kalau dia buat semua yang Allah dan Nabi suruh, dia tinggal semua yang Allah dan Nabi larang, maka baiklah dia. Itu ukuran baik. Buat semua yang Allah dan Nabi suruh, tinggal semua yang Allah dan Nabi larang, syurgalah tempat dia. Satu lagi tempat nama dia neraka. Neraka ni untuk orang-orang jahat. Buat semua yang Allah dan Nabi larang. Buat semua yang Allah dan Nabi larang, dia buat. Lepas tu dia tinggal semua yang Allah dan Nabi suruh. Semua yang Allah dan Rasulullah suruh, dia tinggal. Neraka lah tempat dia. Selesai. Alam ni banyak. Mula sekali alam ruh. Nombor 2 alam rahim. Nombor 3 alam dunia. Nombor 4 alam barzakh. Nombor 5 dan yang terakhir alam akhirat. Kesemuanya 5 alam. Semua orang yang dah mati dan kita yang masih hidup sampai malam ni, kita semua yang hidup ni kita duduk di alam yang ketiga. Adapun orang yang dah mati, mereka dah sampai alam keempat. Nama dia alam barzakh. Sampai nombor 4 dah. Nombor 5 tak ada orang lagi. Syurga ada dah, neraka ada dah. Syurga dan neraka duduk nombor 5, alam yang terakhir, alam kelima. Dan tak ada orang lagi. Paling jauh tang mana? Paling jauh barzakh, alam keempat. Siapa mati, dia akan tengok apa dia alam barzakh. Kalau petang esok dia meninggal, maka petang esok dia akan melihat apa itu alam barzakh. InsyaAllah. Kita duduk alam yang ketiga. Nak lalu lagi 2 alam. Setiap alam yang datang lebih berat daripada alam yang sebelum dia. Mesti lagi berat. Tuan-tuan, kita hidup di dunia ni pun kita rasa berat. Macam-macam Allah bagi ujian. Ujian tempat kerja, ujian menega, ujian suami, ujian isteri, ujian anak-anak, ujian ayah, kadang ujian dengan mak dan sebagainya. Rasa berat hidup. Ramai bunuh diri. Sebab apa? Sebab rasa tak boleh pi dengan hidup.
ketahuilah bahawasanya setiap alam itu lebih berat daripada alam yang sebelumnya. Alam dunia lagi berat daripada alam rahim. Kan sebelum dunia alam rahim. Alam barzakh lagi berat daripada alam dunia. Dan akhirat lebih berat daripada alam barzakh. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, saya bawa kita semua, jom kita pergi terus ke padang mahsyar. Bukan cara betul lah, cara bayang ni, cara dengar melalui cerita ni. Kita nak ke padang mahsyar dan kita nak pergi tengok syurga secara ringkas. Tengok semua tak habis Tengok semua tak habis. Pasal apa tak habis? Pasal syurga ni Nabi kata, aku tengok di dalam syurga ada sebuah pohon. Kalau kita nak lalu bawah pokok tu, Nabi kata ambil masa 100 tahun. Tu nak cerita macam mana tu kisah sebatang pohon di dalam syurga. Hak tu pun tak habis dah. Sebab tu malam ni kita cerita sikit-sikit je pasal syurga ni, bermula daripada kita berdiri di padang mahsyar. Macam mana satu orang boleh dimasukkan ke dalam syurga. Malam ni saya dengan kita semua hak dalam masjid ni semua tak mati lagi. Kalau mati tak main lah, paling kuat pun sakit kan. Hak duduk dalam masjid ni. Cumanya kita ni ahli syurga ke ahli neraka? Yang tu tak nak fikir tu. Yang confirmnya ahli marhaban. Yang confirmnya apa dia? Ahli hak dunia ni lah. Ahli syurga ke neraka, saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Ada tak ciri-ciri dia? Mesti ada. Tuan-tuan, budak-budak nak ambil SPM, cikgu dia retilah graf. Pelajar sekolah menengah nak ambil SPM, setiap tahun pengurusan dia boleh target tak berapa orang nak dapat berapa A. Dia boleh target. Kalau budak dia 100 orang, dia tak target 98 orang. Sebab pengurusan tahu berapa orang yang boleh dapat 5A. Dia tahu UPSALA 5 ke 6? 5 lagi 5. Tuan-tuan tengok pengurusan dia boleh anggar berapa orang tahun ni hak boleh dapat 5A, 30 hingga 35. Dia punya anggaran dia. Kenapa dia boleh anggar? Sebab dia tengok pencapaian. Periksa tak ambil lagi, tapi dia tengok pencapaian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, samalah kita. Kalau bakal ahli syurga, kita ada tanda-tanda. Kalau bakal ahli neraka, kita juga ada tanda-tanda. Tuan-tuan nak tengok tanda-tanda ahli syurga? Ada tanda-tanda ni, insya-Allah ahli syurga. Antara tanda yang banyak saya tengok ahli syurga ni, antaranya, satu, ibadah dia lebih banyak daripada kerja merapu dia. Ibadahnya lebih banyak daripada buang masa dia. Hak ni ciri ahli syurga. Siapa tuan-tuan? Di kalangan sahabat, Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal, waktu Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi dengar bunyi dia berjalan. Bilal ada di bumi. Meninggal pun tak lagi, sakit pun tak lagi. Nabi pun turun, Nabi pun tanya, wahai Bilal, aku mendengar khashataka amami. Dalam syurga aku dengar kamu berjalan. Bima sabaqtani ilal jannah. Perbuatan apa kamu buat wahai Bilal? Bilal pun bagi tahu, ya Rasulullah, tiap-tiap kali aku berwuduk, aku akan solat sunat 2 rakaat. Waktu tu Nabi tak ajar lagi solat sunat wuduk. Bilal dah buat. Semayang 5 waktu clear. Sedekah banyak, baca Quran banyak, berjihad banyak. Sayyidina Bilal, hak wajib semua dia buat. Ni hak sunat ni. Maka kita pun faham bakal ahli syurga ni tuan-tuan, hidup dia banyak dipenuhi dengan ibadah. Tuan-tuan, dalam masjid ni, termasuk semua hak dengar ni, dalam rakaman ke live ke, dia tahu hidup dia lebih banyak ibadah ataupun lebih banyak benda sia-sia yang dia buat. Dia tahu. Tiap-tiap orang, termasuk saya yang bercakap, kita tahu sehari 24 jam yang Allah bagi kepada kita, apakah lebih banyak maksiat dan benda kosong yang kita lakukan, ataupun apakah lebih banyak ibadah dan kebaikan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita koreksi diri, kita tengok alhamdulillah dalam sehari banyak ibadah yang kita buat, insya-Allah ada ciri ahli syurga. Ciri kedua ahli syurga yang banyak Allah sebut dalam Quran apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Ini nombor 2. Banyak. Apa dia? Iaitulah mereka tidak mendengar di dalam syurga. Ahli syurga, nanti kita masuk syurga, Allah Ta'ala cerita siap-siap, antara suasana syurga yang kamu akan tengok ialah penduduk di negara syurga tidak akan mendengar perkataan kosong dan perkataan dosa. Sembang kosong, sembang dosa. Ayat kosong, ayat dosa. Kalam kosong, kalam dosa. Tak ada dalam syurga. Ini ciri ahli syurga. Apabila dia hidup di atas muka bumi Allah, mulutnya tak bercakap kosong, mulutnya tidak mengumpat orang, mulutnya tidak mencerca dan menghina orang. Illa qilan salaman salama. Allah Ta'ala kata mulut ahli syurga ni semua cakap benda-benda baik saja. Maka bakal ahli syurga, mulutnya selalu keluar benda baik saja. Kita ada dalam masjid ni yang mendengar di luar sana, tuan-tuan sekalian, cuba muhasabah tengok. Banyak tak kata ke orang? Banyak tak sebut aib orang? Banyak tak hina orang? Orang tu susah, orang tu miskin, orang tu bodoh. Banyak tak kita hina orang? Mulut kita hari-hari. Kita renung sehari, ambil masa 2 minit, ambil masa 3 minit, renung balik dalam tiap-tiap hari 24 jam. Alhamdulillah, banyak baca Quran, insya-Allah ahli syurga. Alhamdulillah, hari ni tak ngumpat siapa, insya-Allah ahli syurga. Ingat balik daripada pagi tadi sampailah pukul 8 alhamdulillah, hari ni tak muhung siapa, alhamdulillah, insya-Allah jadi ahli syurga. Ciri ketiga hak banyak yang ada pada ahli syurga yang banyak, ciri ketiga ialah satu hadis yang disebutkan. Ini ciri ketiga. Nabi duduk dengan sahabat. Ini ciri ketiga ni cerita Rasulullah dengan sahabat. Nabi duduk dengan sahabat, kuliah macam ni lah. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki ahli syurga. Allahu Akbar. Keluar mulut Rasulullah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, bukan Sa'ad, bukan Sa'id, bukan Abdul Rahman ibn Auf, bukan Mu'ad, bukan ni 10 tu bukan. Nabi dalam duduk dengan sahabat ni, dalam keadaan duduk dengan sahabat, Nabi kata sekejap lagi ahli syurga, seorang lelaki ahli syurga nak masuk. Kemudian masuk lelaki yang Nabi kata ahli syurga tu. Dia masuk, slipper ni disangkut belah kiri ni. Cik ni sangkut slipper, ayat semayang duk nitik lagi, baru ambil semayang. Nampak ah? Tuan-tuan, bila slipper buh tang ni, orang kaya ke orang miskin? Kita nampak orang sarung slipper ni, kita tahu dah, tengok lekeh pun slipper buh di tangan kiri ha. Sahabat pun pakat tengok. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi kata saat lagi ahli syurga nak masuk, subhanallah, Nabi kalau dia cakap, maksudnya Allah bagi tahu yang tu ahli syurga. Kerana Nabi tak tahu benda ghaib. Betul tak tuan? Nabi bukan Allah dan Nabi tidak tahu benda ghaib. Jibril pun tak tahu benda ghaib. Yang tahu benda ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi bagi tahu sekali ada satu orang lelaki ahli syurga nak masuk, sahabat pakat tunggu. Lepas tu dia masuk. Bila sahabat tengok-tengok semua pakat, lah, bukan lah tu hina, maksudnya depa duk agak macam sahabat-sahabat kanan lah. Hamzah bin Abdul Muttalib, nampak tak? Sahabat yang besar-besar ni. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adh, ni semua hebat-hebat. Sa'id bin Zaid, ni semua sahabat-sahabat yang besar. Tiba-tiba masuk, depa pun tengok lah, tak apa. Esok sahabat-sahabat ni duduk dengan Nabi lagi. Nabi pun duduk cakap apa semua. Nabi kata saat lagi seorang lelaki ahli syurga nak masuk. Subhanallah. Tunggu masuk lelaki hak kemarin. Hak semalam ni lah. Kita sini sebut kemarin tu semalam, yesterday kan. Kita kata kemarin. Kalau hak 2 hari lepas, kemarin dulu. Orang belah utara kan.
Malam tu ataupun kali kedua masuk, laki hak kemarin juga macam tu lah, dengan sarung selipar. Bukan gila, orang biasa, orang humble, orang biasa ni, orang kampung biasa ni, sarung selipar tang ni, ambil semayang pun 2 minit lagi dia masuk solat. Lepas sahabat-sahabat hak besar ni pakat tengok, lah hak ni juga. Berapa kali Nabi puji dia? 2. Apa Nabi puji dia? Ahli syurga. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ketiga Nabi kata sebentar lagi seorang lelaki ahli syurga akan masuk. Sahabat-sahabat tunggu. Masuk kali ketiga. Masuk hari yang ketiga, lelaki yang sama, yang mai kemarin dulu, hak mai kemarin. Semua pakat tengok dia semayang, lepas tu dia pergi. Biasa aja, orang biasa. Tak ada pangkat, bukan panglima perang dalam peperangan Rasulullah, bukan orang kanan Nabi, bukan penulis wahyu, bukan siapa-siapa. Ada satu orang sahabat nama dia Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Nama dia Abdullah lah. Ayah dia sahabat, dia pun sahabat. Hebatlah. Memang hebatlah. Ayah dia sahabat, dia pun sahabat. Memang hebat. Payah jumpa lah. Anak dengan ayah, dua-dua sahabat, payah jumpa. Paling hebat, dia, ayah, Tok Wan. 3-3 sahabat. Yang ni memang emas lah. Emas. Keturunan emas. Hak ni nama dia Abdullah. Dia kata, Abdullah ni sembang sama-sama sahabat lah. Apa dia ni buat? Betul tak tuan-tuan? 3 kali Nabi bagi trofi kat dia, tuan-tuan. 3 trofi ini, kalau orang buat pilihan kepada kita, nak bagi satu bumi kat kita dengan 3 trofi pujian daripada Rasulullah, hak mana kita nak ambil? Bukan puji yang puji, bukan saja-saja puji, bahkan ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jaminan. Jadi sahabat hak nama Abdullah bin Amr bin As ni, dia pun bangkit. Dia kata, aku nak pergi tidur rumah dia. Aku nak pergi jadi tetamu di rumah dia 3 hari. Dia pun pergi. Dia pergi tu, dia bagi salam apa semua. Dia kata, aku ada masalah sikit dengan ayah di rumah. Ni Abdullah ni, sahabat Nabi. Dia kata, boleh tak nak tumpang rumah tuan? Arab, tuan-tuan, dia takkan tolak tetamu walaupun tidak dikenali. Hak ni antara akhlak mulia orang Arab sebelum kedatangan Islam sampailah selepas kedatangan Islam. Tapi kalau 2017 kita buat perangai macam tu, menerima tetamu walaupun tak kenal, bangkit esok cerah. No? Hak tak diundang pun dia masuk, dia kebas habis cerah. Tuan-tuan tu peliklah zaman hari ni. Zaman ni habislah. Kita nak buat sunnah tu. Tuan-tuan, sunnah menerima tetamu ni sebab dia buat keluar. Dia buat keluar kecelakaan, mudarat hak ada dalam rumah, dia buat keluar tetamu. Itu cerita tetamu. Sebab tu Abdullah ni dia kata dekat laki-laki yang Nabi jamin syurga ni, tapi dia tak beritahu kat laki-laki ni. Dia kata, ada masalah sikit dengan ayah aku, boleh tak nak tumpang? Dia pun tumpang selama 3 malam 3 hari. Selama 3 hari itu Abdullah bin Amr, dia perhati dia ni hebat tang mana. Baca Quran banyak ke? Sedekah banyak ke? Dia jaga mak dia yang sakit ke? Semayang malam tak tidur 5 minit 10 minit saja ke? Selama 3 hari dia tengok kawan ni daripada pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, malam sampai ke pagi esok. Dia kata tak ada beza dengan apa hak kami buat. Laki-laki hak Nabi puji ni baca Quran sama macam kami je. Laki-laki hak Nabi puji ahli syurga ni, dia bangun malam sama macam kami je. Tuan-tuan tengok hebat para sahabat, semua baca Quran banyak, semua sedekah banyak, semua bangun malam. Abdullah kata laki-laki hak Nabi puji ni, dia bangun malam sama macam kami je. Iaitu dia tidur 2/3 malam, dia bangun 1/3 malam. Bagi Abdullah benda tu biasa, kami pun bangkit malam. Tang mana hebat. Akhirnya sampai hari ketiga, dia pun kata, wahai pemuda. Abdullah kata, dia kata, wahai pemuda, sebenarnya aku tak ada masalah pun dengan ayah aku, tapi aku main jadi tetamu ni sebab Nabi SAW memuji kamu. Selama 3 hari berturut-turut kami duduk dalam majlis ilmu dengan Rasulullah. Sebelum hang masuk dalam Masjid An-Nabawi, Nabi kata saat lagi satu orang lelaki ahli syurga nak masuk. Nabi puji kamu wahai pemuda. 3 kali Nabi puji kamu. Aku nak tanya kamu wahai pemuda, apa kamu buat? Aku tanya kamu apa yang kamu buat sebab 3 malam aku duduk di rumah kamu, ibadat kamu sama macam hak kami buat. Laki-laki bakal ahli syurga itu dia diam je. Tuan-tuan, orang baik ni dia suka cerita ke dia suka simpan? Dia suka simpan. Tak ada manusia baik dia suka cerita.
hak selalu duk cerita benda baik apa yang dia buat dalam Facebook tu, maksud dia ada masalah jiwa. Tiap-tiap hari beritahu, hari ni sedekah berapa, hari ni buat apa, hari ni mayang duha berapa. Orang soleh dia akan merahsiakan benda-benda baik yang dia buat, seperti mana orang jahat merahsiakan maksiat yang mereka lakukan. Orang soleh dia genggam merapat benda hak dia buat kepada Allah, ini benda baik hak dia buat. Bila Abdullah ni dia tanya laki-laki bakal ahli syurga ni, dia kata apa kamu buat? Orang dia ni nak cerita kah? Tak cerita. Laki-laki ni kata ma huwa illa ma ra'ait. Bila Abdullah tanya, wahai pemuda, Nabi puji hang 3 kali, apa kamu buat? Dia jawab, dia kata tak buat apa yang hang tengok hak tu lah. Nampak? Abdullah tanya lagi, dia bagi jawapan yang sama. Abdullah tanya lagi, dia bagi jawapan yang sama. Abdullah pun kata tak apalah, aku minta diri. Bila dia berjalan pergi, pemuda ni panggil. Subhanallah. Dia kata, wahai Abdullah, inni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina rishan. Dia kata, apa yang hang tengok tu saja yang aku buat, kecuali ada satu benda yang aku jaga kepada diri aku, iaitu aku tak pernah nak berdengki dan berdendam dengan mana-mana orang Islam. Nampak tak? Ciri ketiga bakal ahli syurga duduk tang mana? Kebersihan hati dia, kelembutan hatinya, kebaikan hati dia. Dia panggil kawan tu, dia kata, apa yang hang tengok yang tu je aku buat, akan tetapi hati aku tidak pernah berdendam dengan orang. Nampak tuan? Dendam wala ahsudu ahadan. Aku tidak pernah berhasad dengki dengan siapa-siapa pun di kalangan orang Islam, walau apapun kebaikan dan kelebihan yang Allah bagi kepada saudara se-Islam aku. Tuan nampak? Allah bagi kekayaan kepada jiran kita, Allah bagi kekayaan kepada adik-beradik kita, Allah bagi pangkat kepada jiran adik-beradik kita, Allah bagi kemasyhuran pada orang Islam yang lain. Kita tengok pangkat orang, kita tengok kekayaan orang, kita tengok keadaan kebaikan orang, sikit pun kita tak berasa dengki, sikit pun kita tak berasa dendam dengan dia, sikit pun kita tak berasa apa-apa dengan dia. Senang ke susah? Susah. Tengok jiran tukang pagang pun geram. Tengok jiran tukang pintu pagang automatik, geram dah. Balik-balik kerja tengok, lah dia tukang pintu pagang automatik dah. Dia ni gaji duk kira rendah pada aku, macam mana pula dia duk boleh pergi tukang? Nampak? Baru tengok satu nikmat Allah bagi dekat saudara se-Islam dia, dah mula dengki. Hati tak elok. Hati tak elok. Nak masuk syurga ke? Tak boleh. Syarat ketiga, hak saya sebut tak sat, nak jadi ahli syurga, hati mesti elok. Bila lelaki tu bagi tahu apa rahsia dia, tuan-tuan, itulah rahsia lelaki bakal ahli syurga tu, maka jawablah Abdullah ibn Amr ibn al-As ni. Abdullah ni jawab, hadhihi allati balagat bik, hadhihi allati balagat bik, inilah yang ada pada kamu, wa hiya allati la nutiq, dan benda inilah yang kami semua tak mampu buat. Hati. Tuan-tuan sekalian, tu ciri itu penting untuk saya dan kita semua. Kita duduk di padang mahsyar, nama kita dipanggil. Ada 3-4 cara untuk masuk syurga. Cara pertama, saya rasa saya sebut dah kot hari tu, wallahualam. Hari tu tajuk apa tahu di sini? Hari tu tajuk apa bang? Bulan lepas mati. Tuan-tuan sekalian, ada 3-4 keadaan siapa-siapa yang ditimbang amalan dia nak jadi ahli syurga. Ada 3-4 keadaan. Satu, saya sebut satu, dia masuk syurga, nama dia tak kena panggil. Ni saya sebut dah rasanya. Dia ni masuk syurga, nama dia tak kena panggil. La ilaha illallah. Maksudnya macam mana ustaz? Nama tak kena panggil? Maksudnya buku tak buka. Buku amalan dia tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mulianya dia ustaz. Ya, di mahsyar kelak ketahuilah, di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada mereka masuk syurga, buku amalan pun tidak dibuka. Mereka lah kumpulan yang paling mulia di atas padang mahsyar. Saya tak tahu, bulan lepas saya sebut kedak lagi, Rasul dengan Nabi pun Allah panggil mai ke depan, kemudian dibuka buku amalannya. Rasul dan Nabi, kesemua kau ustaz? Ya. Dalilnya, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Itu dalil dia. Setiap umat akan disoal, setiap rasul akan disoal.
Allah panggil Nabi Nuh, Allah panggil Nabi Saleh, Allah panggil Nabi Musa, Allah panggil mai depan Nabi Isa, seorang demi seorang, lalu dibawa buku mereka, lalu dibentangkan di hadapan mereka, lalu dipersoal satu persatu kepada nabi-nabi ini, apa yang kalian buat ketika hidup di dunia dulu. Tiba-tiba mai satu kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil umat dia, hak special ni, bukan semua nah, hak special. Mai ke depan, jom kita nak masuk syurga. Mereka lah kumpulan yang masuk syurga. Timbang amalan pun tak kena, neraka pun tak masuk. Ini kumpulan pertama. Boleh berdoa tak? Boleh. Kumpulan pertama ni kumpulan Nabi ke Rasul? Bukan kumpulan Nabi, bukan kumpulan Rasul. Mereka adalah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doalah tuan-tuan, banyakkan doa. Ni masuk kumpulan ni. Satu, kumpulan kedua. Kumpulan kedua masuk syurga. Cara dia ialah dia ditimbang, tetapi satu saat pun tak masuk neraka. Habis timbang terus pergi ke Telaga Kausar. Lepas tu masuk syurga. Naik sirat masuk syurga. Tu dia punya perjalanan. Timbang, pergi Telaga Kausar, naik sirat, titi sirat, lepas tu masuk syurga. Ni kumpulan kedua. Kena panggil Fulan bin Fulan tampil ke hadapan. Dia ni ahli syurga ni. Ni saya nak cerita macam mana bakal ahli syurga yang boleh masuk syurga tapi kena timbang. Depa ni duduk tangga kedua. Bukalah buku amalan dia. Allah Ta'ala pun sebut kepada dia, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Baca buku kamu. Buka. Buku apa tu? Buku yang memuatkan semua amalan yang kita buat. Dosa pun ada, pahala pun ada. Tuan-tuan, ahli syurga yang kedua ni, kelompok yang kedua ni, kumpulan yang kedua ni, bila Allah panggil nama dia, dia pun main depan, buka buku dia, mula timbang satu persatu. Setiap yang dikeluarkan banyaknya adalah ibadat dan benda baik hak dia buat pada orang lain. Buat keluar ibadat, sehinggalah alat penimbang dia tadi macam tu. Banyaknya ibadat dia, benda jahat dia sikit je. Bila Allah panggil ini Fulan bin Fulan, ada siapa-siapa nak tuntut kat dia? Tak ada siapa tuntut. Isteri dia puas hati kat dia, anak-anak puas hati kat dia, dia ajak anak-anak semua elok, jiran-jiran tetangga semua puas hati kat dia, kawan-kawan tak ada siapa kecil hati dengan dia. Ni dia ni. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ni geng kumpulan yang terima buku amalan dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ambil buku tangan kanan. Timbang habis dah. Timbang habis, duduk macam ni. Punya banyak amalan baik dia duduk macam ni. Amalan jahat sikit dah. Maka tangan kanan dia terangkat. Lalu dia pun pergi ke Telaga Kausar untuk minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tunggu dah di sana. Nabi duduk tunggu dah. Dia ni masuk neraka tak? Sesaat pun dia tak jejak neraka. Sesaat pun tidak. Yang ni kumpulan kedua masuk syurga. Ni kumpulan kedua. Kumpulan ketiga, panggil. Allah panggil nama dia. Dia pun mai. Iqra kitabak. Buka buku kamu. Dia pun buka. Nabi kata buku itu sejauh mata memandang besarnya. Buku helaian sejauh mata memandang. Bila buka tu tuan-tuan sampai tak tahu sampai tang mana habis penghujung dia. Baca. Kita pun tengok balik. Tuan-tuan, bila tengok balik ingat tak? Buat apa umur 20, buat apa umur 21, buat apa umur 23, buat apa umur 24, ingat tak? Bila tengok balik detail tu kita ingat. Macam kita tulis diary lah. Kadang-kadang akhir tahun kita tak ingat dah tahun tu buat apa. Bila tengok balik diary ingat tak? Ingat. Bila tengok balik diary kita duk tulis hari-hari tu baru ingat. Dia main betul-betul punya kuat dalam ni. Sama macam buku kita. Bila kita baca hak detail tu, dia main satu-satu. Allahu Akbar, main satu-satu. Tuan-tuan, kumpulan nombor 3 ni masuk syurga dengan syafaat. Dengan syafaat. Macam-macam jenis syafaat. Itu tajuk lain, no? Antaranya syafaat la ilaha illallah. Syafaat la ilaha illallah, bila dosa dengan pahala dia sama, lepas tu tak kalimah la ilaha illallah, maka pahala pun dia jadi banyak, maka dia pun masuk syurga. Ni nombor 3. Nombor 4,
Allah panggil geng keempat, kumpulan keempat. Dia bukan main segerup tuan-tuan, seorang-seorang. Cuma saya cerita ni satu grup. Dia boleh jadi orang pertama main jenis ni, orang kedua main jenis lain, nombor 3 main jenis lain, macam tu. Yang keberapa tau? 4. Okey, yang keempat dia main timbang amalan dia. Iqra kitabak, Allah Taala kata baca. Dia pun baca, apa semua, timbang amalan dia. Dosa banyak daripada pahala. Bila dosa lagi banyak, ahli syurga ke neraka? Neraka. Tuan-tuan, hak ni dia diperasingkan duk belah kiri. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada 3 kumpulan di padang mahsyar. Tuhan belah 3. Kumpulan kanan, kumpulan kiri, kumpulan VIP duduk depan. Ni ada ni. Kalau tuan-tuan rajin baca surah ni, wa kuntum azwajan thalatha. Surah apa? Waqiah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Tu geng kanan, geng syurga. VIP duduk depan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Geng kiri. Kiri geng mana? Neraka. Habis semua timbang, perasing. Siapa yang dah habis timbang, dosa lagi banyak daripada pahala, duduk belah mana? Belah kiri. Duduk belah kiri. Dah no? Ni geng keempat. Habis timbang, dosa dia banyak. Dia Islam. Semayang sehari 2 waktu. Kadang-kadang 3, paling rajin 4. Tiap hari tinggal. Boleh masuk syurga tak? Kalau tiap hari sampai mati, sampailah akhir hayat dia, duduk tinggal semayang. Kadang semayang, kadang tinggal, kadang semayang. Puasa pun sama. Tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan sekalian, bila timbang, dia pun masuk neraka. Dia Islam. Dia tak pernah syirikkan Allah. Dia tak pernah nafikan agama Islam dia. Dia tidak pernah menghina syariat agama Allah. Dia tak pernah hina Allah, tak pernah menghina Rasulullah SAW. Dia Islam. Tapi dia masuk neraka. Hak ni masuk syurga tak? Masuk neraka, bakar dulu apa lebih kurang kan? Apa lebih kurang, ingat sikit-sikit. Bukan duduk dalam laut Mediterranean. Duduk dalam api. Atas api, bawah api, kanan api, kiri api. Neraka, tempat dia sempit pula. Sempit tempat dia. Tuan-tuan sekalian, duduk dalam tu, kita tak tahulah berapa tahun, 1 juta tahun ke, 2 juta tahun ke, 10 juta tahun ke, wallahu alam, sampai habis dosa baru dia masuk syurga. Ada? Ni kumpulan keempat. Kumpulan kelima, tuan-tuan, duduk dalam syurga, duduk dalam neraka. Saya pendek cerita, timbang apa semua, dosa banyak, masuk neraka. Waktu duduk kena seksa ni, tuan-tuan, tiba-tiba dikeluarkan. Subhanallah. Ni kumpulan ke berapa? Saya pun tak ingat dah, 5 ke 6 atau. Ni kumpulan ni. Timbang amalan dia, dosa dia banyak, masuk neraka. Duk kena azab, tuan-tuan. Dalam duk kena azab ni, tiba-tiba malaikat berkeluar. Dia pun heran, ahli neraka lain pun heran. Tuan-tuan tahu siapa dia? Depa ni dikeluarkan oleh orang-orang soleh, ahli-ahli syurga yang dulu di dunia kawan-kawan dia. Tu dia ustaz. Kawan kita, maksudnya kalau kita banyak kawan-kawan yang soleh, kalau kita ni banyak berkawan dengan bakal-bakal ahli syurga, kalau kita masuk neraka, ahli-ahli syurga di kalangan kawan-kawan dunia dulu, dia boleh bagi syafaat? Ya. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ini kawan-kawan, syafaat dari kawan-kawan dulu duduk masjid, duk atok kuliah sekali, mai semayang jemaah sekali, dengar ceramah agama sekali, berbetul baca Quran sekali, tiba-tiba masuk syurga. Depa cari, seorang tak ada. Hak 6 orang tu, seorang tak ada. Satu syurga depa ronda. Depa kata, mana pi kawan kita ni? Allah Ta'ala bagi tahu, ada di dalam neraka. Pi ambil berkeluar dia. Subhanallah. Dengan syafaat siapa? Kawan soleh. Okey, selesai. Tu 5 grup. 6 ke 5 saya tak ingat dah. Tuan-tuan sekalian, tak pergi syurga lagi ni. Tak berjalan masuk syurga lagi. Baru duduk kat luar ni. Kita baru duduk di luar. Kita nak tengok pula siapa orang terakhir masuk syurga. Ada cerita lelaki terakhir yang masuk ke dalam syurga. Saya rasa cerita ni masyhur. Saya pendekkan cerita ni.
Nah, saya pendekkan cerita. Tuan-tuan sekalian, setelah semua orang masuk syurga, Nabi masuk dah, semua masuk dah, ada satu orang lelaki, dia adalah penduduk terakhir yang keluar daripada neraka dan masuk syurga. Tapi dalam neraka ada orang tak? Dalam neraka tetap ada lah, sebab orang-orang yang bukan Islam, orang yang mati dalam keadaan kafir, ataupun orang yang mati dalam keadaan murtad, mereka ni akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Tak keluar dah tuan-tuan, tak keluar dah. Nabi kata kecuali sesiapa yang masuk syurga berbaki di dalam hatinya iman walaupun sebesar zarrah sekalipun, sangat zarrah ya, dia tetap akan keluar daripada neraka. Siapa dia? Laki-laki ni. Nabi kata Allah tunjuk kepada aku laki-laki ni. Allah tunjuk kepada aku lelaki ni, iaitulah lelaki terakhir yang masuk syurga. Maksudnya bahasa mudah dia, laki-laki paling miskin dalam syurga. Siapa dia? Ni dia, Nabi cerita. Subhanallah. Hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan, Nabi kata Allah tunjuk. Ini mukjizat Rasulullah. Kalau tuan-tuan nak tahu, mukjizat Nabi ni beratus-ratus. Nak ukur takat mana kita kenal Nabi, takat mana kita ni umat Rasulullah, balik sekali, ambil kertas, ambil pen, tulis berapa mukjizat Nabi yang kita tahu. Nak syafaat Nabi, di mulut kata cinta Rasulullah, rindu Nabi, Nabi pun tak kenal. Mukjizat Nabi beratus-ratus, mencecah 1000, punyalah banyak. Antaranya tuan-tuan, Allah tunjuk ke Nabi. Nabi kata aku kenal lelaki tu. Bukan dia ni di kalangan sahabat, tapi dah Allah tunjuk. Dengan Nabi nampak, sama ada dalam mimpi ataupun jaga macam ni, Allah sering tunjuk kepada Rasulullah, sering. Antara benda yang Allah pernah tunjuk ke Nabi dalam keadaan Nabi duk jaga macam ni ialah syurga. Ni duk jaga macam ni, Tuhan buka syurga, Nabi tengok syurga. Subhanallah. Antaranya Allah buka ke Nabi, Nabi tengok laki-laki ni keluar daripada neraka, dan dia adalah lelaki terakhir yang melangkah kaki keluar daripada neraka. Nabi kata aku pun perhati sehingga aku kenal dan cam muka dia. Tengok, Nabi tengok dia. Kadang-kadang dia berjalan, kadang-kadang dia merangkak, kadang-kadang tersembam dia. Allah Rabbi, tersembam. Kemudian laki-laki ni pun pi sampai depan titi sirat. Titi, oi nak kena jalan juga ustaz? Ya, tetap kena seberang. Siapa pun nak masuk dalam syurga mesti lintah titian sirat, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang bercakap, kita semua yang mendengar malam ni, titi sirat itu akan kita lalui satu hari nanti. Ada orang satu saat je dia lintah titi sirat. Geng VIP. Geng apa tuan-tuan? Geng VIP. Allah sebut VIP apa dia dalam Quran? As-sabiqu was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Muqarrabun. Ingat kataan tuan-tuan. Muqarrabun. Apa maksud muqarrabun? VIP di akhirat. Langkah kaki kanan sampai depan pintu syurga. Mahsyar tang ni titi sirat, belah sana syurga, bawah ni neraka jahanam. Tu gambaran dia. Tanah mahsyar tang ni luas lah. Titi sirat, habis pangkai titi sirat, syurga, bawah neraka. Semua orang kena naik, termasuk laki-laki terakhir ni. Dia pun akan naik. Tuan-tuan, laki-laki terakhir ni dia pun naik. Nabi kata dia pun lintah, jatuh, bangkit, berangkak, jatuh, sembam, bangun, macam itulah. Berapa ratus tahun? Wallahu a'lam. Ratus tahun ustaz? Ya. Ya. Sebahagian daripada mereka melintasi titian sirat ratusan tahun lamanya. Ratusan tahun lamanya. Tu pun berasa besar hidup di dunia. Berasa besar. Dia berasa dunia ni segala-galanya. Angkuh dia bercakap, seolah-olah dia tidak diciptakan. Tuan-tuan sekalian, laki-laki ni pun sampai depan pintu. Bila dia sampai depan pintu syurga, bukan syurga lagi tuan-tuan, sampai depan pintu syurga, tak masuk dalam lagi. Nabi kata pintu syurga ni luas, lebar. Nabi kata lebar tera mana ya Rasulullah? Nabi kata lebar ni tera kira-kira Mekah pi ke Basrah. Pintu saja, pintu Mekah pi ke Basrah.
Cakap bahasa mudah hari ni tuan-tuan, 2000 km. Mekah nak pergi ke Iraq, mudah cakap lah. Duk sebut Basrah, duk tengok kan, pergi tang mana kan. Pintu saja syurga ni, pintu dia saja, Nabi kata pintu dia saja 2000 km. Nabi tak sebut 2000 km, Nabi kata daripada Mekah pergi ke Basrah. Laki-laki hak paling bawah ni, dia sampai dia tengok syurga, pintu luas. Syurga ni jauh masuk ke dalam. Dia nampak pokok, tuan-tuan, dia nampak pokok rendang, bawah ada sungai. Cantik tak? Allahu Rabbi. Tuan-tuan jangan bayanglah sungai di Malaysia, sungai kita warna teh tarik. Pokok kita pun hidup tak hidup kan. Tuan-tuan pergi Europe, tuan-tuan pergi, Allahu Rabbi, saya pergi Jepun, saya pergi Turki. Dia punya pemandangan tu, kita tengok. Baru ni saya pergi Turki. Bukan baru ni lah, baru ni saya pergi Sydney, Australia. Tengok pemandangan, bila tengok pokok tuan-tuan, tengok pokok saja. Lepas tu ada sungai. Allah. Saya kata tinggal saya kat sini sejam tak apa, pergilah. Nak berjalan ke, hampa nak pergi membeli belah ke, tinggal saya datang ni. Pokok sebatang, lepas tu sungai. Sungai ni pula warna ni. Pergilah, nak pergi mana pergi. Saya duduk tang ni tak apa. Tengok sungai tu tuan-tuan. Jepun pun sama, Jepun. Sungai dia di Jepun ke semua sungai berwarna ini. Dan semua pipe air drinkable water. Semua di hotel ke, di rumah ke, semua pipe air yang dia buka memang terus minum, mineral. Laki ni tuan-tuan, dia duduk depan pintu syurga hak luas tak sah. Dia nampak jauh nu pokok rimbun, bawah tu ada sungai. Tuan-tuan, Allah sambut laki-laki ni. Allahu Akbar. Siapa sambut tuan-tuan? Allah, pemilik syurga, pencipta syurga yang sambut. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak duduk bawah pokok tu je? Ni saya terjemah, hadis dia panjang. Hadis pasal lelaki ni panjang. Riwayat Imam Muslim ada, riwayat Imam Tirmizi ada, banyak hadis dia saya campur semua riwayat ni. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak duduk bawah pokok tu je? Lepas tu nak minum air. Allah Ta'ala kata boleh, tapi jangan minta hal lain lah. Dia kata ya. Allah pun izin dia pergi duduk bawah pokok tu, dia pun minum. Bila sampai tang pokok tu, dia nampak pokok lain lagi besar, sungai lagi luas. Dia kata, ya Allah, lagi cantik. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak duduk pokok tu, nak minum, nak duduk rehat bawah pokok tu, nak minum air yang duduk mengalir di bawah pokok tu. Allah Ta'ala kata, bukan tadi janji tak mau minta dah kah? Tengok perangai manusia. Sampai duduk depan Allah, duduk dalam syurga. Tuan-tuan, manusia ni kalau Allah bagi gaji 1,500, dia duduk minta 2,000 tak? Dia minta 2,000. Dia kata, kalau Allah bagi 2,000 seronok gaji. Kalau Allah buat naik 2,000, insya-Allah. Nak sedekah sikit, nak rajin main masjid, Tuhan buat naik gaji 2,000. Ada tak muka dia di masjid? Tak ada. Waktu Allah buat naik gaji dia 2,000, dia minta tak tambah? Minta tambah pula. Dalam hati dia minta apa? Ya Allah, tambah 500 lagi, selesa. Ya Allah, kalau kau tambah lagi 500, insya-Allah kali ni boleh pergi masjid. Tuan-tuan, Allah bagi tak bila minta? Allah bagi. Gaji dia 2,500, Allah bagi. Lepas tu nampak tak muka dia di masjid? Tak nampak. Zalim, manusianya zalim. Zalimnya manusia ni, sampai depan Allah, lelaki terakhir ni sampai dalam syurga di depan Allah. Hadis sahih tuan-tuan ni, hadis sahih. Bila kali kedua Allah bagi pokok tu, dia nampak pokok lain, dia kata, ya Allah, boleh tak nak pergi bawah pokok tu? Lagi rendang tuan-tuan, lagi rendang. Bawah ada sungai duk mengalir. Dia kata, ya Allah, boleh tak? Kali berapa? Kali ketiga. Allah Ta'ala kata, tadi kan dah janji tak minta. Sayangnya Allah kepada manusia. Hak ni boleh buat tajuk ceramah. Betapa kasihnya Allah kepada manusia. Tu tajuk ceramah boleh, tajuk buku pun boleh. Tuan-tuan, ada puluhan hadis yang menceritakan betapa manusia adalah makhluk yang paling Allah manjakan. Paling Allah manja. Depan Tuhan betul-betul dia mohon pun Allah Ta'ala bagi lagi. 3 kali Allah Ta'ala bagi kat dia. Siap Tuhan tanya kita, tadi bukan janji tak mau minta dah ke? Dia tak jawab, betul dia kata, ya Allah, boleh tak? Tu panggil siapa tu? Panggil budak. Maha penyayang Allah dengan manusia. Ingat tuan-tuan, Allah sayang manusia. Allah Ta'ala pun kata, pergi kat pokok tu. Bila sampai kepada pokok yang paling hampir dengan dalam syurga, maksudnya luas ni, kita kata halaman syurga lah tadi, kita kata baru halaman. Allah Ta'ala pun kata kat lelaki ni, masuklah, tengok tempat kamu. Tuan-tuan, lelaki-lelaki ni masuk. Dia masuk pi,
fayukhayyal ilaihi annaha mal'a. Allah Ta'ala usik dia, subhanallah, Tuhan usik lelaki ni, Allah Ta'ala bagi dia nampak penuh syurga ni. La ilaha illallah. Bagi dia nampak penuh. Tuan-tuan faham tak ni? Dia pun masuk tengok, penuh ni, masuk penuh. Dia keluar, dia kata, ya Allah, innaha mal'a, syurga penuh. Allah Ta'ala kata, ni saya terjemah tuan-tuan. Kesemua hadis yang saya campur ni adalah hadis sahih. Dia kata penuh, Allah Ta'ala kata tidak penuh. Dia masuk kali kedua, Tuhan bergurau dengan dia, Allah Rabbul Alamin, bagi dia nampak macam penuh. Dia pun keluar, dia kata, ya Allah penuh. Allah Ta'ala kata tak penuh. Masuk. Dia pun masuk kali ketiga, dia pun keluar. Allah Ta'ala kata, ingat tak dulu zaman kamu hidup di dunia? Tengok tuan-tuan ya, lelaki ni pun ingat balik. Kita ingat tak tuan-tuan, semua benda yang berlaku ingat. Tuan-tuan, hari pertama kita mati di alam barzakh sana, kita akan ingat semua memori perjalanan kehidupan kita sepanjang 60 tahun. Kalau memori kita di Kelawai 60 tahun, maka memori itulah yang akan kita bawa sampai ke barzakh, sampai di mahsyar, sampai dalam syurga. Memori yang sama, kawan yang sama, jiran yang sama, memori lah, memori. Bila Allah Ta'ala tanya, kamu ingat tak dulu kemewahan dunia? Dia kata, ingat. Kamu minta. Dia pun mula berangan. Bila dia mula berangan, mula minta nak itu dan nak ini, Allah Ta'ala pun kata kat dia, aku berikan kepada kamu seperti mana kemewahan sebuah bumi. Tuan-tuan, satu bumi. Adakah hari ini orang kaya, kekayaannya satu bumi? Tak ada, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata kat lelaki ni, aku berikan kepada kamu kemewahan sebuah bumi, 2 buah bumi, 3 kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda, 6 kali ganda, sampailah Allah sebut asyrata ad'afid dunya, 10 kali ganda dunia aku berikan kepada kamu. Waktu tu dia terus stop, dia terus cakap, dia kata, atas kharubi wa anta rabbul alamin. Ni pasal apa duk main-mainkan aku sedangkan kamu ni Tuhan sekalian alam? Dia kata Allah duk pemain dia. Tuan-tuan, ayat ni hadis sahih, lebih daripada 3 hadis yang cerita tentang lelaki ni. Waktu Allah Ta'ala sebut sampai 10 kali ganda dunia aku berikan kepada kamu, dia kata, atas kharubi wa anta rabbul alamin, wahai Allah, kenapa mempermainkan aku sedangkan kau Tuhan sekalian alam? Dia ingat dia ingat Allah perli dia, sedangkan itulah pemberian kepada lelaki yang terakhir di dalam syurga. Tuan-tuan, kalau hak tu nombor last, Allahu Akbar. Kalau macam itulah punya mewah orang yang terakhir dalam syurga. Kalau duduk tangga ke-7, kita katalah syurga nombor 7. Hebat ni, syurga nombor 7, hebat dah. Belum nombor 1 tu. Hak nombor lah macam tu dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah orang ulama yang soleh, dia tak kejar dunia yang kotor dan bangkai ini. Dia tak kejar. Tuan-tuan tengok orang soleh, itulah jawapan kenapa orang-orang soleh, kenapa tuan-tuan guru, kenapa para ulama, mereka mengejar akhirat, mereka tidak mengendahkan dunia. Ya, mereka hidup dalam rumah, ya mereka ada kereta, ya mereka ada simpanan, tetapi kita kawan dengan mereka, kita nampak dunia itu tidak ada di hati mereka. Pasal ni, pasal ligan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih lumayan, iaitulah syurga. Orang pertama duduk depan pintu syurga, tuan-tuan, hari mahsyar nanti, sebelum laki ni lah cerita ni, laki ni dia last sekali, no? Dia ni last sekali. Siapa orang pertama? Nabi Muhammad dan muqarrabun. Nabi Muhammad dan VIP. Dia lintas titian sirat, semua sepantas kilat, kesemua duduk depan pintu syurga tutup, terkunci. Kerana pintu syurga ini, sampai saat malam ini saya bercakap, pintu syurga dalam keadaan tertutup rapat. Bulan Ramadan dia buka pintu syurga, Allah buka luas, habis Ramadan tutup sampai hari ni, sampai malam ni, tiap-tiap hari sepanjang masa, sampai kiamat Allah Ta'ala tutup. Sampailah Rasulullah duduk dengan VIP depan pintu syurga, lalu Nabi pun memegang tombol pintu syurga. Manusia pertama yang memegang tombol itu, dan Nabi lah orang pertama yang mengetuk pintu syurga. Lalu bertanya malaikat penjaga pintu syurga, man fil bab, siapa yang ada di depan pintu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad duduk depan pintu. Maka malaikat pun buka pintu. Malaikat kata apa? Allah mengarahkan aku bahwasanya pintu ini tidak akan dibuka kecuali lah yang mengetuknya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Amanah, no? Kalau hak ketuk tu bunyi, nama lain tak buka. Sehinggalah yang ketuk itu bernama Muhammad. Waktu itu barulah pintu syurga terus dibuka oleh malaikat. Maka Nabi pun dengan para sahabat melangkah kaki masuk ke dalam pintu syurga, ke dalam syurga. Nabi sebut, Nabi kata, saya lagi 10 minit saya berhenti, no? Cerita dia panjang. Ini siri pertama, insyaAllah. No? Siri pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata, aku melangkah masuk ke dalam syurga. Tangan kananku di atas bahu Abu Bakar, tangan kiriku di atas bahu Umar. Untungnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tuan-tuan, kalau masuk, langkah kaki masuk dalam syurga macam ni, Nabi buat tangan macam ni. Ni Nabi pegang macam ni, Abu Bakar, Nabi pegang macam ni, Umar, macam tu jalan. Tu nak cerita apa tu? Nak cerita kata bahagia dengan orang yang rapat, dengan kawan rapat. Jalan sekali masuk syurga. Nabi pun sebut, apabila seseorang itu masuk ke dalam syurga, Allah pun mula ubah rupa bentuk dia. Hak mana yang tuan-tuan tengok, semua masing-masing tengok jari dia, tengok muka dia, tengok badan dia, tengok kaki dia, tuan-tuan, hak tu semua pinjaman. Allah akan ambil balik, lepas tu tak bagi dah. Kalau ahli syurga, Allah tukar muka lain. Kalau ahli neraka pun, Allah tukar muka lain, badan lain. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang akan masuk ke dalam syurga akan ditukar oleh Allah ketinggiannya menjadi 60 hasta. 60 hasta tu tinggi siapa? Tinggi Nabi Adam. Lebih kurang tiang ni lah ni, tiang ni sampai atas tu. Saya rasa 60 hasta, 30 meter. Lebih kurang lah tinggi. Padan lah tuan-tuan, syurga pun besar. Ni kalau kita halus ni nak berjalan jenuh. Jauh. Kan jauh, syurga pun luas. Allah tukar jadi tinggi. Kita berasa ahli syurga tinggi dah. Tuan-tuan, siapa yang wal'iyadzubillah Allah tetapkan sebagai ahli neraka, wal'iyadzubillah, Nabi kata giginya saja, satu giginya sebesar bukit Uhud. Satu giginya sebesar bukit Uhud. Baru gigi dia saja ahli neraka. Pasal apa ahli neraka ni Allah tukar badan dia sebesar-besarnya? Tuan-tuan, berapa kali ahli syurga tu? Lebih kurang berapa kali? Ni gigi kita sama mana badan kita? Kita 160 cm, 170 cm, 150 cm. Gigi berapa ya? Maksudnya ahli neraka ratus kali ganda lebih besar. Tidak lah. Betul ya? Ratus kali ganda. No? Subhanallah. Ulama kata apa? Kenapa ahli neraka ni Allah Ta'ala bagi besar? Sebab bila lebang, kulit dia lagi lebang, maka lagi banyak kawasan yang dia akan rasa sakit dibakar dengan api neraka. Itu hikmah dia. Ahli syurga, Nabi kata Allah pun tukar jadi tinggi sebab syurga pun besar. Jurdan murdan mukahhalin abna'u 33. Semua jadi tinggi segak. Yang laki kesemuanya kacak, yang perempuan kesemuanya cantik. Tak ada dah hidung penyek ni, tak ada. Kan? Hidung pun sampai tak nampak naik langsung. Tu yang tu pinjaman. Amboi duk risaulah. Pasal apa Allah Ta'ala buat rendah sangat? Pasal apa Allah Ta'ala buat kelam sangat sampai orang tak nampak berjalan malam? Duk risau apa? Tubuh yang Allah bagi, tangan ni pinjaman, badan ni pinjaman, kaki ni pinjaman. Siapa yang masuk syurga kesemuanya segak, kesemuanya tampan, kesemuanya cantik. Semua umur 33 tahun. Orang perempuan pun 33, hak laki-laki pun 33. Ada riwayat kata orang perempuan 17. Lagi muda. Nabi pun masuk. Qumtu ala babil jannah fa idza 'ammatu ahliha al-fuqara. Nabi kata aku berdiri di depan pintu syurga. Jadi mungkin malam Mi'raj. Aku berdiri depan pintu syurga. Hak ni last penutup pada ceramah malam ni. Aku berdiri di hadapan pintu syurga, kata Nabi. Tengok fa idza 'ammatu ahliha al-fuqara. Aku tengok majoriti penduduk syurga adalah di kalangan fakir miskin. Tuan-tuan, siapa majoriti ahli syurga? Orang miskin ke orang kaya? Orang miskin.
Hati-hati orang yang Allah bagi harta, tempat kalian sedikit di dalam syurga. Hati-hati orang yang amanahkan harta di tangan dia. Nabi habaq harta yang ada di tangan kita, Allah amanah je, tumpang letak. Allah ambil kekayaan dunia, tumpang letak di tangan kita, letak atas nama kita. Nabi kata Allah nak tengok bagaimana kamu uruskan amanah itu. Apakah kesemuanya untuk kesenangan kamu sahaja, ataupun sebahagian besarnya dikongsi dengan orang lain yang Allah takdirkan miskin kepada mereka. Fa idza 'ammatu ahliha al-fuqara, majoritinya adalah fakir. Dengan sebab itu, kita kalau Allah bagi amanah ni, duit duduk di tangan kita, amanah Allah, kena berlumba lah. Sebab kuota orang kaya ni sikit. Nah, kuota orang kaya sikit. Dua orang kawan ni masih lagi cerita ni, orang majoriti ahli syurga miskin masih lagi cerita ni. Ada dua orang kawan baik, seorang kaya, seorang miskin, dua-dua baik di dunia, dua-dua soleh. Hadis ni hadis ni. Ada dua orang, satu orang kaya, satu orang miskin, kawan baik hidup di dunia, dua-dua soleh. Siapa masuk syurga dulu? Si miskin masuk syurga. Masuk. Selepas 500 tahun barulah dia tengok kawan dia hak kaya ni masuk. Ya Allah. Tuan-tuan, beza apa tuan-tuan? 500 tahun. Bila kawan dia yang soleh, yang baik juga ni tapi kaya masuk, dia kata aku sudah yakin bahawasanya kamu telah pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bukan sebab su'uzan, bukan sebab buruk sangka. Dia kata disebabkan terlalu panjangnya jarak kita masuk ke dalam syurga. Beza tuan-tuan. Tu nasib baik dia soleh, hak kaya tu. Nah, nasib baik dia soleh. Jadi apa nama ni, saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni, ceramah untuk malam ni. Jadilah tuan-tuan, sejam lebih kan. Semoga maklumat yang saya kongsikan pada malam ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat orang kata memberikan manfaat kepada kita semua untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah, untuk mendapatkan redha Allah dan kemudian mendapatkan syurga Firdaus, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.